Selamat datang. Kenali inovasi modul PCM. Salam bahagia dan salam sejahtera. Saya Dr. Richard Ignasi, pensyarah akademik dari IPG Campus Bahasa Melayu. Inovasi ini bertujuan untuk membantu murid menulis ayat tunggal dengan gramatis menggunakan acuan PCM. Pelbagai masalah berlaku dari aspek penulisan murid termasuklah kegagalan murid mencipta idea, struktur ayat diabaikan, kosa kata lemah dan pelibatan murid yang pasif di bilik darjah. Berikut ialah standard kandungan dan standard pembelajaran yang digunakan untuk tujuan inovasi ini. Jom kita kenali teknik PCM. Berikut ialah akronim PCM untuk membentuk ayat tunggal. Keunikan modul PCM. Pertama, pilihan variasi bahasa yang banyak mengikut akronim. Unsur akronim yang membantu murid mendapatkan idea untuk menulis ayat. Ketiga, murid mempelajari pembinaan ayat tunggal dan diaplikasikan dalam penulisan karangan. Metodologi inovasi. Berikut ialah tata cara pelaksanaan kajian modul PCM. Berikut ialah lembaran kerja PCM untuk murid sebagai pemula yang menggunakan inovasi ini. Mari kita lihat keberkesanan modul PCM. Konstruk pertama. Konstruk kedua. Konstruk ketiga. Saya belajar hari ini adalah teknik yang baru dalam penulisan karangan. Memang murid-murid saya lemah dan juga saya dapat kelas yang lemah juga. Ada yang menghadapi masalah yang pembinaan struktur ayat yang betul. Hari ini saya dapat idea yang bagus daripada doktor dan dapat yang saya ada eksigensi dan juga bangku. Pada pendapat saya, teknik ini baguslah untuk mengembangkan karangan murid-murid lah. Sebab biasanya mereka hanya subjek, kata kerja dan objek sahaja. So adanya pendanaan wacana dan tambahan tu lagi boleh mengembangkan lagi diorang punya karangan lah. Terima kasih. Semua, bagi saya sesi pagi ini dia sangat unik tak? Sebab tak pernah lagi yang pernah dengar tu apa tu siang, pertekanan siang tu. Jadi sangat berkesan bagi saya sebab dia murid-murid dapat tahu bagaimana mereka nak membina ayat dan seterusnya menjatuhkan ayat itu dia menjadi sebuah karangan yang lengkap. Mereka tidak akan tak tahu nak tulis apa sebab dengan cara dan teknik ini mereka tahu apa yang mereka kena tulis selepas ini. Inovasi ini turut disebar luas kepada guru dan murid sekolah rendah. Pencapaian pingat emas dalam pembentangan kertas kerja penyelidikan. Pencapaian pingat perak dalam pertandingan inovasi peringkat antarabangsa. Sijil Harta Intelek. Penerbitan modul PCM dan keunikan. Sekian, terima kasih.